Lahir pada 13 September 1976, beliau telah menabur bakti lebih 2 dekad dalam bidang landscape dan keceriaan bandar di Majlis Perbandaran Kuala Kangsar. Memulakan perkhidmatan pada tahun 1996 sebagai pekerja awam grade R1 di Pejabat Landscape, Jabatan Kebersihan dan Pelesenan. Beliau kini menjadi antara figura penting di bahagian landscape, dikenali sebagai individu yang tekun, teliti dan kaya dengan idea kreatif. Dari susun atur pasu bunga hingga ke rekaan taman mini, beliau sentiasa memberikan komitmen dalam memastikan elemen kesegaran, menjadikan setiap sudut kawasan dan program anjuran MPKK lebih segar dan menarik. Beliau sering diberi kepercayaan untuk melaksanakan kerja-kerja persiapan landscape dalam majlis-majlis rasmi sama ada di peringkat jabatan, daerah dan negeri. Setiap pagi beliau memulakan tugasan dengan penuh semangat, menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh tanggungjawab, menjaga setiap pokok, setiap bunga dan setiap inci tanah yang dipelihara. Rakan setugas mengenalinya sebagai seorang yang sentiasa komited, cekap menyelesaikan tugasan dan tidak pernah mengeluh walau dalam tekanan waktu. Hari ini, usaha dan dedikasi beliau diiktiraf simbol iltizam, kreativiti dan semangat juang dalam memastikan Kuala Kangsar kekal indah dan berseri. Mari sama-sama berikan tepukan kepada Encik Ismadi bin Syaharuddin, penerima Anugerah Perdana MPKK tahun 2025.